Besar kau? Morning guys. Ni kami ada aktiviti nak buat ni. Kami nak pergi apa nama dia, ada satu event. Dia ada hunting event. Cool lah. Hunting event. Lepas tu dia ada fishing event. Lepas tu dia ada babak outdoor ni. Saya ingat saya nak buat video ni. Kita tengok lah. Tapi lo ni saya dengan Mikael nak pergi jogging. Mikael nak geret. No, apa dia? Tenaga sitin kotel. Yo, ada mah. Saya tahu aku pada. Boleh. Biasa. Cuaca elok kan, nak pergi mengal. Wangi sikit. Ni, saya ambil geret. Cuaca dia matahari, tapi dia wangi sikit. Tu kalau nak pergi mengal ni dia payah sikit. Kita tengok petang-petang nak pergi macam mana. Lalu ni kita chill dulu. Sebab lalu ni pun baru pukul 9.23 pagi. Jom dek. Let's go. Dia pun baru belajar nak geret kan. Baru berapa hari belajar kan. Itu yang dia kalik sikit tu. Enjoy nak geret. Jom, dah. Tengok. Miss. Mana susah. Wah. Wah, mereka pandai. Kita tengok kuda ni. Nampak ni. Dia ada kuda company saya. Bukan company saya, company yang saya kerja. Kita bawa mereka tengok kuda. Banyaklah kuda. Kuda yang rescue pada yang ada tak ada mata kan. Jadi kuda-kuda ni pernah ada yang champion, world champion. Jadi dah kuda ni dah ada infection mata macam tu, ada penyakit apa-apa. Jadi mereka hantar ke sekolah saya ni, yang saya kerja ni, untuk budak-budak OKU, untuk riding kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei. Malaun main malaun. Baru tahu pasal aku. Dan ni pun sama juga ni. Tapi tak ada lah budak-budak riding. Dia selalunya dia ni untuk budak-budak bawa dia jalan-jalan. Student saya tu bawa dia jalan-jalan pusing kampung macam tu lah. Nak riding tak boleh, patah pinggang mampu. Ha tu kat mai. Ni yang tak ada mata tu kan, tak ada mata sebelah kan. Tengok dia tak ada mata ni belah kanan kan. Tu kalau kita itu bila kita duduk belah kanan dia ni kena peringat sebab dia aja terkejut sebab mata dia tak ada sebelah kan. Oh ni mata belah kanan ni kalau tengok ni. Jadi itu lah. Tapi dia tak ada tanda-tanda kita tak ada, cuma dia terkejut je. Itu je. Lapar ni kita tengok makanan. Hui. 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 Dia nak gigit. Nasib baik gigi kecil tak ada gigit. Kira yang ni cikgu dah ajak mengelak. Oh dah dek. Yang mana? Yeah. Saya tak ingat nama-nama dia geng. Dia ada nama-nama dia ni semua. Ada nama Truly. Ada nama Nin Bunga. Tesakiti. Ada nama Algojo. Ada nama Fini Soleh. Kalau Fini Soleh tu yang putih kecil-kecil tu. Aku lah. Ni. Hebat. Jom kita balik. Oh my god, itu si iso. Muka ganah, tali pink.
Tengok ni yang tutup-tutup ni sebab binatang suka hinggap kan kat mata apa ni, tu lepas tutup kan. Tapi dia pun makan rumput kering geng. Sini memang dia akan bagi rumput kering sebab dia bila musim saji nanti nak tanam rumput tak boleh. Jadi dia akan simpan rumput-rumput ni dalam satu plastik tu. Kalau ada satu plastik besar tu ada dalam 35 euro kot. Jadi dia boleh bagi rumput kering ni. Kalau winter nak ambil rumput tak mana tak. Jom. Jom kita sambung larian dan kayuhan. Sonok kau nak laju. Semua bukit awal belajar nak geret. Cuma dia risau sikit kan dalam kampung saya ni. 2 minggu lepas orang jumpa orang jumpa serigala ke. Banyak serigala orang jumpa Jadi risau agak kita. Sebab lautan-lautan ni buat tebal. Sebab lo ni baru musim sprint. Dah penghujung sprint. Nak masuk musim panas tau. Jadi macam bawang-bawang semua pekat bangun habis dah daripada tidur kan. Macam serigala dia sentiasa aktif walaupun musim saji. Cumanya kita takut yang mana yang ditendang dia punya grup tu kan. Itu kita takut tu. Bila ditendang daripada grup, of course dia nak cari makan susah. Selalu dia cari makan dengan berkumpulan. Jadi apa yang lintas dia sapu tu. Itu kena banyak sikit lah. Masuk lautan macam ni lah. Kita bawa anak dulu lah. Seorang-seorang tak ada kan. Dok, kita dah apa lawan kan. Kita kepok pada lawan. Geng, sat lagi geng. Sahabat sat, kita akan pergi tengok event geng. Dia ada event outdoor punya stuff geng. Dia ada barang-barang hunting. Dia ada lah senjata ada situ. Lepas tu untuk geng-geng mengai. Kalau bahasa KL kata mancin. Kita tengok barang-barang mengai. Dia ada jual ikan salmon apa bagai. Sekejap lagi saya nak bawa Mikael dan family saya lah. Kita pergi sana tengok. See you there. Saya nak sambung lagi dalam 3 km dengan Mikael. Ni saya buat 5 km. Cukup lah untuk hari ni. Tengok petang-petang lagi lah. Mungkin lah. Tapi kalau angin tak ada, angin tak kuat lagi, mungkin saya bawa orang pergi mengai kot. Kita naik boat pergi mengai. Kita dah lama tak pergi mengai kan. Mari pun hujan. Lepas tu mari pun gumpau tak masa dalam live kita tu. Jadi kita jumpa lagi. Ni geng, cara semuk salmon geng. Adakah nak rasa ke tak je geng? Ni cara dapat semuk ikan. Okay, dia banyak ni untuk geng hunting. Tengok dia ada senapan-senapan banyak ni. Ni barang-barang untuk hunting. Nak pergi tak? So dia ada ni bahagian-bahagian shotgun. Dia ada rifle. Macam ni dia panggil apa nama? Ada M4. So okay, ni akan saya nak tunjuk apa ni. Ni beduk-beduk kalau nak try untuk fly fishing ya. Kita tahu statusnya.
tu. Ei. Harga dia ni, nampak lah harga dia 4,000 lebih. Jenis-jenis ni. Ni old school ni. No. Gila ni geng. Ni apa nak kena teka ni, berat ikan tu berat mana. Kita dapat kena teka tu ramai-ramai. Oh. Ni ada ikan pike push. Itu rem. Itulah Aoki. Ni game pro ni. Pro. Apa tu? Game pro mengai. Tu ada umpan-umpan belakang tak kita tengok lah. Tak kita patah balik. Mari kita jalan depan tu. Ni ada kayak pun ada tadi. Ni game elektrik mahal ni geng. Game elektrik nampak di atas tu. Ni mah tak mahal 5-6,000 ke. Tengok ni kat bawah ni, tengok harga dia berapa dia. 5,000 lebih tapi dia dapat harga 3,700. Ni baik. Ini jiran aku punya ni geng. Ini jiran aku punya. Aku kena cakap tu kan, aku nak ambil motor ni. Jenis ni tadi, mata mana 150 ni geng. Dia 150 ni kata elak aku ni. Aku nak ambil jenis ni kan tu ni. Tengok kan kalau ni kita sama member aku kan. Aku nak ambil jenis ni. Dia panggil YCF daripada French. Kalau tak elak aku 150. Ni, elok ni, tak lagi tak kena kan. Ni semua homemade geng. Kisah homemade. Inilah geng yang kita takutkan ni geng. Ini bapak gila ni geng. Ni satu lagi geng, yang paling bahaya ni. Mana ni. Ai bahaya ni geng. Jos hän uskaltaa sinne istuun mennä. Siinä käytte sinne. Mikael. Mä luulen, pääset itse ponnistamaan. Vasen jalka sinne. Vasen, joo. Sitten satulasta kiinni. Osaa englantia kyllä. Osaahan satulan tietää. Ai! Ottiko kipeä? Ei ottanut hampaa. Aku nak try ikan ni. Ni cara dia buat ikan semok salmon.
Smoke salmon. Aku tak suka. Sekä. Ni geng, ikan yang kita beli tadi. Nak cuba pasal semua ni. Ikan yang semut tadi lah. Hmm.